Kalau emas ni harganya mahal dah, hampir lebih RM500. Boleh tu saya ni bergaji 2,000, bergaji hanya 3,000 menabung emas. Tuan-tuan, sebenarnya tuan, bila kita beli emas ataupun kita menyimpan emas, tuan-tuan, sebenarnya kita sama je konsepnya. Kita menyimpan duit, tuan-tuan, cuma kita simpan hanya dalam bentuk emas saja. Tak kisahlah tuan-tuan puan gaji 1,000 ke 2,000, tuan-tuan, sebenarnya kita boleh tukarkan sebahagian gaji kita tu dalam bentuk emas. Sebab pun di Public Gold ni kita boleh menabung serendah RM100 saja. Jadi tuan-tuan, tak kisahlah tuan-tuan hanya gaji berapa sekalipun sebenarnya. Hari ni tuan-tuan, kaedah nak menabung emas ni sangatlah mudah. Dulu tuan-tuan mungkinlah kita kena beli sekitar 1 rina ataupun 10 gram baru kita boleh memiliki emas, tuan-tuan. Tetapi hari ni di Public Gold, hanya dengan akaun emas JP pun kita dah boleh mula menabung emas, tuan-tuan. Jadi jangan risaulah tuan-tuan gaji berapa sekalipun, boleh saja ikut bajet masing-masing. Boleh klik ni bio ni ataupun di posting, insya-Allah saya bantu tuan-tuan puan memulakan tabung emas di Public Gold.